sebanyak RM250,000 telah diperuntukkan kepada 5 buah fasiliti kesihatan, iaitu klinik kesihatan air hitam, klinik kesihatan ibu dan anak Padang Tembak, dan juga klinik kesihatan ibu dan anak Tanjung Tok Kong, dan juga klinik kesihatan Tanjung Bunga, serta klinik desa Batu Fringi dengan sejumlah RM50,000 diperuntukkan bagi setiap klinik. Jadi skop projek ini sebenarnya dilaksanakan antara Ogos dan juga hinggalah ke November 2025 melalui kontraktor tempatan yang telah dilantik mengikut prosedur perolehan yang telah ditetapkan. Bila wakil rakyat terus bekerja bersama, hasilnya sampai orang kata terus pada rakyat. Bila rakyat sihat, bermaknanya pelajar ini menjadi lebih fokus, pekerja pun menjadi lebih produktif, dan di sini keluarga menjadi lebih bahagia.